Nak cari kereta yang tak pernah accident kan? Ini kita tak pernah accident. Oh, tak pernah accident. Mileage original 1 tahun 9,000 kilometer aja. Cat original tapi saya susah buat satu raya. Saya boleh tunjuk you orang before cat, after cat dengan gambar. Bukan pasal accident, bukan pasal calak, bukan pasal kena saya pergi tukar. Stone chip saja. Oh. Everything saya tunjuk ada bukti punya. So ini kita bebas daripada accident ah. Jom cek report kita sudah ada. Ini link bank negara punya data, insurans data. So tunjuk ini kita tak pernah claim sejak 2017 sampai sekarang. Nak PM dapat saya kasih you orang saya boleh kasih you orang ini report. Okey, harga dalam video, harga dalam komen. Nak cari kereta yang kemas, follow sampai page. Sekarang kita tengok ini kereta, dia 44 tayar pakai Michelin tayar. Depan 95% lagi, belakang 70%. Kita pergi tengok laman yang betul-betul kemas punya kereta. 2017 sudah boleh kira consider banyak kemas punya kereta lah. Like dalaman dia. Okey, dalaman dia kemas lagi, nampak tak? Dua seat kiri kanan tak ada isu sebab 1 tahun baru jalan 9,000 km sahaja. Tengok dia punya. Okey, enjin kasih start. Tengok mileage dia. Steering dia pun kemas. Steering dia saya tak ada sampung. Ini original steering. Original mileage. Okey, lepas tu kita tengok dia punya barisan orang tempat duduk. CR-V punya belakang luas, betul-betul luas. Ada aircon, ada 2 USB charger. Dalam semua pun masih kemas lagi. Ini kulit sebelatang semua macam ni. Saya tak ada pergi tukar, tak ada pergi jahit, tak ada tukar PVC. Kita tengok dia punya boot. Tengok dalaman dia masih kemas lagi. Boot dia bersih lagi, tak ada calak apa-apa. Tengok dia punya spare tayar masih bersih cantik lagi. Ini CR-V dia ada ini. Biasa lain orang tak ada span macam ni. Terus nampak bersih tong. Ini CR-V ada. Okey, kita tengok enjin dia, enjin bar dia. Lampu original, panel original, monet masih original. So everything maintain, tak ada usik apa-apa. Marking masih ada. So you orang nak kereta yang tak ada adjust mileage, tak pernah claim, satu owner, ini kereta, jangan terlepas. Harga dalam video, harga dalam komen, tak jadi, tak apa. Boleh cerita sampai jadi. Sekian, terima kasih.